Satu rumah, satu terlatih CPR bukan sekadar slogan, ia adalah satu misi yang serius. Dan kami betul-betul komited untuk pastikan ia menjadi satu realiti. Tapi misi ini tak akan tercapai kalau anda yang sedang tengok video ni hanya scroll, lepas tu swipe tanpa bertindak. Kami bukan nak anda jadi doktor, bukan kami nak anda jadi pasukan penyelamat ke, nak jadi ambulance crew ke, bukan. Kami cuma nak satu perkara, iaitu nak anda bersedia sekiranya berlaku kecemasan pada keluarga sendiri, di rumah sendiri. Untuk ibu dan ayah sendiri, untuk anak sendiri, untuk pasangan sendiri, untuk adik, abang atau kakak anda sendiri yang tiba-tiba rebah di dalam rumah, di depan mata anda. Sebab bila kecemasan berlaku, orang yang pertama berada di tempat kejadian adalah anda. Bukan doktor, bukan paramedik, bukan ambulance crew, bukan kaki tangan hospital, tapi anda. Dan dalam saat itu, saat yang paling penting, ilmu adalah satu-satunya perkara yang boleh membezakan. Jadi, anda masih belum terlewat. Jadi seorang yang terlatih, Akademi Dr. Aizul Amal, satu rumah, satu terlatih CPR.